Okay. So, hi. Assalamualaikum. So, right now, pukul 8.34. So, aku nak pergi ke Bali for Putra Ultra. But not me yang masuk. I just go to support my girlfriend. So, I want to support my girlfriend dekat sana. Yalah, aku yang train dia kot. So, aku nak pergi tengok achievement dia macam mana. Terus sekarang tadi aku cakap dia 8.34. So aku akan ke Perlis naik KTM train. Jadual pukul 9:30. So I got another 1 hour. Maybe aku nak pergi makan dulu, lapar. Aku terus gerak ke sana. Sampai sana maybe pukul 11. I got Gani there. Gani akan pick up aku saat aku pinjam motor dia. Sebab aku pergi sana start je. Start masak. So pagi 10 tu aku balik. So let's go. Right. Dia back. So sekarang aku ke stesen Arau. Aku sampai pukul 11. Jadi stesen Arau. Stesen Arau. Tadi Syami aku main pick up aku. Syami aka Gani. Gani tu mopak lah. Tapi jadi sekolah orang panggil Gani. Gani petak. So aku tunggu dia sampai. And then aku akan rembat motor dia. Aku terus ke Bukit Air Resort dah tak silap nama dia. Batu Pahat Perlis. Okay. Jom kita tunggu Gani. Let's go. Ya, kita bersama Ganis. Dan polis ambil saya. Aku masih ni aku buat vlog lah. Oh ya. Ada event apa? Event ni marathon, ultra marathon. Berapa kilo 23. Tapi kat aku lah. Aku masa support aku lah. Aku tak ada register tu. Oh dia main dah. Dia main dengan kok dia memang. Aku ni senyap main. Oh, anda tak dah. Yo. Aku takut kat kedai. Kan aku dah malam. Biar aku suruh start aku tutup lah. Biar aku lari main. Marathon. Hang boleh lari. Tapi hang lari gila. Lari gila. Dan tunggu limit 2 kilo. Kalau main bola boleh. Kalau marathon lari 2.4. Ni pada start Kalau lah. ada step nak ajak okey ke? Hang kena start push walaupun slow pun mesti kena lari kan, lari slow nak. Ya ada target limit tu lah. Jangan tarik limit. Tengok ni, kami saya bersama Syami. Tu. Polis Arau, siapa nak jumpa polis Arau kat sini ah. Okay, saya pergi balik. Aku ada geng. So, aku buat vlog kat sana. Let's go. So, Assalamualaikum. I'm back. Saya di McD Arau. Bandar dekat dengan rumah Syami tu. So, rembat makan McD tu. Lagi kalau lalu ada toye. Makan toye pula. Sekarang pukul agak ke 12. Jadi aku akan tembok di Bukit Air Resort. Maybe durasi sikit ada kat sana lah. Sebab flight off dia pukul 2. So maybe dia prepare while kot. Lalu aku nak tengok GPS pula.
dari sini ke sana around 20 minutes. Tak silap aku lah kalau tengok map lah. So ya, bagi aku makan dulu. Jadi kita vlog balik. Hai. So baru lepas makan. Sekarang aku dekat Petronas. Aku on the way ke Bukit Resort. Bukit Air Resort. Aku lepas tu, lepas isi minyak, aku rembat Syambi punya apa? Ya, aku rembat Syambi punya Aveta. Yang dia ciplak orang ni. Okey lah. First time aku bawa apa? Bawa motor di Perlis. So lagi sampai ke Bukit Air Resort tu aku akan buat vlog-vlog. Dia akan jumpa Nur Rashikin di sana. Wait for me ya, Nur Rashikin. Okay, jom, let's go. So hi guys, kita sudah sampai dekat Bukit Air Resort. Tengok Air Resort. Okay, sampai. Okay. Ya, runner-runner kita di sini. Ya, Nur Rashikin, saya dah jumpa Nur Rashikin. Okay, ini ya ni dia punya coach Gorgon Shima. Ya ni trainer kita, maaf. Oh gila. Tengah warm up. Okay, mungkin saya akan stay kat sini. Mungkin 8 lah. 8 lah. Sebab dia nak cakap tolong videokan dia sebab lah. kalau half marathon pun dalam 2 jam je. So half marathon 2 jam je. Kalau Kim pun 3 jam lah. Saya bagi limit dia 3 jam je. Walaupun cut off 4 jam setengah. Sebab saya ada train dia macam mana. So okay, kita tunggu the next vlog lagi. Okay. So hi abang. So sekarang kita baru flag off Great War tadi. So I got another like 3 hour and a half for Nurul Ashikin to come back for her half marathon. So aku tengah fikir aku nak pergi mana. Mungkin 2 pagi siap. 2 pagi. Nak ronda Perlis ada apa? So aku pergi cari masjid, aku pergi Lena. Okay, we figure it out later. So let's go. Daripada kita memisang di sini, kita nak ronda dulu. Aku first time siap naik motor kat Perlis ni. Rembat motor Mak Syami. Jom, let's go. Okay guys, sekarang pukul 3. Yang menunggu Nur Rashikin di kilometer ke 8. Dah lalu tahu kita tak nampak ayam kau dah. Dan dia dah lepas. Saya masih di sini, dia baru lepas. Okay, saya akan tunggu dia di kilometer ke 15 pula. Tak apa, saya ke masjid untuk letak kepala sembahyang subuh. Saya jumpa di video seterusnya pula, di scene seterusnya. Bye. Aku tak nak cakap apa ni. Sekarang aku di masjid. Masjid apa? Sekejap,
Saya tengok Masjid Al-Istiqomah. Aku lalu semua masjid, semua gelap. Aku saja ni yang okey untuk aku duduk saat ataupun tunggu subuh. Mungkin nak habis pun tak tahu, maybe 2 jam ni. Better aku letak kepala saat. Aku letak kepala saat. Sebab aku tengok location dia. Kalau nak dekat finish line tu aku pergi lah. Very mengantuk. Okay, aku nak rehat saat. Kita sambung balik. So hai, buku pun aku lagi letak kepala saat. Sekarang pukul umur 4.30. Umur 4.30 aku duduk kat sini dalam sejam, tak sampai sejam kot, lebih setengah jam. So aku ada peneman satu, peneman sekok ni mau nampak tak, aku ada 2 peneman. Satu say hi. Aku ada 2 peneman tadi. So tak silap General Shikin lagi 5 kilo maybe lah. So aku nak ke sana. Ke sana ambil video dia kat finish line pula. Jom, let's go. So saya di sini menunggu Nurul sikit. Lagi dalam maybe 3 kilo. Dia di sini bawa belakang lari. Tak dengar dah lalu. Okey. Dah sikit dah lalu. So let's go Nurul sikit. Ya. Ya boleh sini lah, sokong-sokong dengan moral. Okey, kita akan ke finish line pula. Let's go. Cepat depan merah tu lah. Tu abang yang pegang. Boleh. Well done to another female athlete, Nurul Ashikin. Third place by the way, Nurul Ashikin. Aduh. So sekarang kami dekat saya dekat finisher. So hard work pay off lah mana. Betul hard work pay off kan? Hard work pay off. So Nurul Ashikin dapat number? Dapat nombor 5 guys. Dapat nombor 5, kaki krem. So tak sia-sia saya main. Saya train dia. Cakap lampu tu apa dia tak boleh tahan lah. Saya train dia tak sia-sia. So mungkin saya akan balik. Apa pun kita ke next scene lah. Let's go. So hi guys. It's 8:51 AM. Aku leno lang ito Nurul Shikin. Wow, ni setiap orang lari. Ni 5 kilo kot. 5 kilometer. So we're waiting for Kak Shima for her 50. Dia punya husband sudah habis. Husband dia kat sana tengok. Tu, dia punya husband kat situ. Tengah menunggu isteri tercinta di pokok. Di sini tengah lapak. Aku akan naik apa? Trail pukul I think 10.30 kot. Kita naik 8.30. Kau butuh tidung sampai 8.45 dah. So kita akan naik train kat KTM Arau. So yeah, I'm at release right now.
Oi. Dia on the way. Semua menunggu. Gila, muka serius. Woo! Nak cakap apa? Kaki kram. Kaki kram sakit, penat. Macam tu lah lebih kurang. Dapat nombor 5. Tak nombor 5. I expectedly. Bye. Hai, sekarang aku nak ke KTM. Perjalanan ambil masa dalam 20 minit. So ya, ni first time aku naik motor pula. Oh, semak ke ah. So this is my view. So let's go, enjoy it. We gonna enjoy it before we go home to Penang. It's on apa? Short break. Yes, short break. Jom let's go. Kita akan layan pemandangan balik sekejap. So, hai. Sekarang aku on the way balik. Aku kat KTM Arau pukul 10, dekat 10.30. Train pukul 10.35. So tak sempat nak tengok penyampaian hadiah Nurul Ashikin. Orang tahu cukup lah aku berada di sana susah. Masa senang biar orang lain meraihkan. So congrats Nurul Ashikin, Abang Amar and Kak Shima. Cuma Kak Pipah mengarut sikit, banyak main. And then shout out to Syami Gani kena meminjamkan motor dah, Avita Ciplak NVL. Okay, yeah, first time go Avita. Thank you. So tadi aku pergi hantar motor dia dekat balai belakang ni. Sebab dia jalan tak jauh, ada pintu belakang. So that's all. I hope you guys enjoy the vlog yang dah apa-apa ni. See you next vlog. Jangan lupa like, follow dan subscribe.